Aku menyesal sebenarnya tak buat watch along untuk Night of Champions sebab yalah apa yang kita dah nampak dekat Night of Champions tu, sebab reaction should be priceless lah bila benda tu berlaku, sebab aku tak expect pun benda tu akan berlaku. Aku ingatkan Night of Champions ni another glorified house show, tapi tidak, kita ada new champion guys. Kita akan cerita benda tu kejap lagi. Tapi nak menyesal pun tak guna juga sebab bila habis watch along, tak buat watch along pun. Tapi bila Night of Champions dah habis, aku ada appointment dengan klien. So aku buka mic tu, ialah guna Google Meet. So guna mic yang sama sepatutnya guna watch along untuk watch along tu. Mic aku problem. So kalau aku dah promote ada watch along, lepas tu nak kena adjust mic tak berjaya pasang apa semua benda tu, end up tak jadi juga watch along. So sama je, ada hikmah kenapa aku decide untuk tak go for watch along. Sebab kalau tiba-tiba aku dah decide go for watch along, lepas tu mic problem, tak ada watch along juga, lagi sakit hati. So tak apa, untuk pasal WWE Championship punya match tu kita cerita kejap lagi. Apa-apa pun, what's up bro, sis, 1000, very mother, very father. Hashtag bukan Zizan, the best palatau in the world. Macam pelik je intro tu kali ni kan. Video kali ni kita nak cover apa yang berlaku dekat Night of Champions, dan aku try laju-laju juga untuk Great American Bash. Tapi sebelum aku start, yang mana rasa macam watch along semalam nak bagi super sticker, super chat, korang bolehlah berbuat demikian lagi, bagi super thanks dekat video kali ni. Dan korang pun sebenarnya masih boleh hantar social buzz, link ada dekat ruangan description kat bawah, cumanya tak keluar lah kat sini. Dah lah tak buat watch along, lepas tu suruh pula orang bagi super thanks. Okay, kita start dulu dengan Night of Champions. Aku nak cakap dulu yang Night of Champions ni sepatutnya nama dia tak patut jadi Night of Champions. Kenapa? Check dulu mic on kan. Okay, mic masih hidup. Kang nanti Kang duk sembang kosong, dah habis shoot video, lepas tu perasan mic bateri habis. Okay, jangan cakap, takut jadi betul-betul. So, Night of Champions ni patut tukar nama sebab aku tak rasa macam Night of Champions. Night of Champions, original idea dia adalah semua championship dipertaruhkan ataupun semua match adalah semua match championship. Tapi kali ni, berapa weh match championship? Berapa kerat je. So, aku rasa diorang just namakan je lah show tu King and Queen of the Ring. Tapi mungkin panjang, diorang macam malas. Aku just rasa Night of Champions is not the right name for the show lah. Sebab kalau nak buat Night of Champions, pertaruhkan semua title ataupun banyakkan lagi title. King and Queen of the Ring lebih make sense kalau itu nama PLE. Tu untuk nama show lah. Untuk cerita pasal perlawanan yang dah berlangsung dekat Night of Champions kali ni, perlawanan pertama kita ada King of the Ring final di antara Obafemi dan juga Jey Uso. Satu perlawanan yang starting bagi aku baik. Tengah-tengah tu pacing dia rasa slow, tapi turun pun macam tak mendadak pun. Sebab bagi aku tahu match ni takkan lama. Dan bila match ni takkan lama, aku tahu match ni takkan bosan. Nak kata average pun tidak. Bagi aku match ni okay, best biasa je. Tapi ada potential sebenarnya untuk match ni jadi best. Sebab ini antara best performance Jey Uso. Walaupun this is not a great performance, tapi antara the best performance untuk Jey Uso. Jaranglah nak tengok Jey Uso kalau single match nak hasilkan perlawanan yang okey. Selalunya barai, tapi kali ni tak barai. Nak kata wow tu tidak lah, tapi okey. So dah ada potential dah untuk kau hasilkan satu perlawanan yang best gila. Tapi tak, aku dapat satu perlawanan yang best biasa sahaja. Lepas tu character works Oba power, kita nampak betapa overnya Oba dan juga Jey. Entrance pun style entrance Oba yang stage untuk Night of Champions kali ni serba hijau, memang dengan crowd Night of Champions pun Saudi Arabia padu. Jadi aku rasa everything dah okay, just diorang patutnya push lebih dekat kualiti perlawanan, itu je. Storytelling pun okay, dan keputusan kat sini pun keputusan yang tepat. Obafemi menang, kalahkan Jey Uso, dan Obafemi jadi King of the Ring. So okay lah, nasib baik tak teruk, tak average, tak barai. Itu je. What a good start jugalah sebenarnya untuk Night of Champions. Perlawanan kedua, kita ada sekejap. Oba. Pasal Oba tadi, siapa yang dia akan pilih? Aku sangat mengharap Oba pilih Roman Reigns. Aku tak nak Oba go for Sami Zayn. Kenapa? Nanti aku cerita jugalah. Perlawanan kedua, kita ada Liv Morgan dan juga Io Sky untuk final Queen of the Ring. Nak decide siapa menang Queen of the Ring kan. Starting match ni okay je, tapi apa yang fans sorak macam tak masuk dengan storytelling yang tengah berlaku atas gelanggang. So dekat situ aku dah rasa macam cringe dan pelik.
Sebenarnya benda tu boleh nampak biasa, tapi sebab sorakan fans yang macam tak kena dengan momen tu, aku rasa macam terus jadi loss kan. Lepas tu start tengah-tengah sampai habis, dia orang recover balik. Okey je lah, satu perlawanan yang bagi aku biasa je, tak ada apa-apa yang wow. Aku suka beberapa move yang Io Sky buat, dan itulah nak kata, sebab sebelum match tu start, kita nampak Liv Morgan kena curse dengan si Hussein. Tapi bila match tu Io menang, cara Io menang tu nampak macam Io legit untuk menang, dan Liv Morgan tak kena curse pun, walaupun Liv Morgan kalah. So kalau nak main story Liv Morgan kena curse, aku lagi prefer macam ada sesuatu yang berlaku bila Liv atas top road keluar api, macam Kit Wilson ke apa, ataupun Los Garza baru ni kena, ataupun tali jatuh ke. Memang something yang menunjukkan curse. Sebab untuk Liv Morgan kalah kena curse, bagi aku it's okay. Sebab dia dah pun Women's World Champion, protect dia lagi. Kalah sebab curse. Tapi kalah macam ni pun okay. Cuma kesinambungan dengan story curse tu tak ada lah kan. So kalah macam ni pun okay, sebab buat orang rasa macam, oh Io boleh menang ni dengan Liv Morgan dekat SummerSlam. Sebab Io pilih Liv Morgan jadi champion yang dia nak cabar dekat SummerSlam nanti. So yes, dekat sini kita nampak Io Sky menang satu keputusan yang tepat. Tapi bagi aku sebenarnya yang tak tepat kat sini adalah bila mana diorang letak Liv Morgan dalam tournament Queen of the Ring kali ni. Sepatutnya final kita tengok Io dengan Raquel sekurang-kurangnya, ataupun Raquel menang the whole tournament. Tapi tak, diorang pergi letak Liv Morgan Women's World Champion, which aku rasa tak perlulah. Sebab sepatutnya yang menang kena pilih Liv Morgan ataupun Mami. Sekarang ni aku tahulah Io tak pilih Mami boleh jadi banyak reason. Mami kawan dia, nak sama-sama jadi champion, dan dalam masa yang sama Mami injured, WWE nak orang lupa sekejap kat Mami sebab tak nak strip title Mami. Jadi buat je Io dengan Liv Morgan. So itulah ending bagi aku. Sepatutnya ada kena-mengena dengan si Hussein sikit, tapi overall okay. Liv Morgan dengan Io Sky, dan pemenang pun pemenang yang okay. Tapi aku tak rasa Io akan kalahkan Liv Morgan nantilah sebenarnya. So move to the match yang ketiga. Match ni memang tak okay, memang tak average pun, tapi best. Steel cage match antara Rollins dan juga Bron Breakker. Aku tak harap apa-apa pun daripada match ni. Aku just harap macam jangan bosan je. Sebab bagi aku macam dah boleh dah kot Rollins dengan Bron Breakker ni. Sebab satu angle ataupun story yang aku tak terlalu into sangat lah dekat WWE Raw sekarang ni. Tapi diorang boleh berjaya cover benda tu dengan satu perlawanan yang best. Dan apa yang best adalah okay, of everything dah best, ending dia memang lagi baik lah aku cakap kau. Bron Breakker diorang protect habis, kick out lepas kena curb stop. Lepas tu Bron Breakker suruh Rollins berhenti kejap, seolah-olah macam Bron nak bangun. Lepas tu bila Bron bangun nak buat macam tu, dia kena super curb stop yang bagi aku memang style. So overall ini satu perlawanan yang memang best bagi aku. Kenapa dia orang tak boleh buat macam ni selalu? Dan misalnya match ni pun ada potential untuk jadi lagi best sebenarnya. Tapi disebabkan kita tahu style main roster macam mana, macam tu je lah yang kita dapat. Overall, aku kudos to Rollins dan juga Bron Breakker. Sebab buat aku rasa terhibur dengan dua perlawanan yang sebelum tu, buat aku rasa macam okay. Kali tu aku memang enjoy. Start masuk match keempat, kita ada Trick Williams dengan Ricky Sainz. Dah mula rasa turun balik. Satu perlawanan yang bagi aku average. Trick Williams somehow memang sentiasa berkarisma, even kat Saudi Arabia pun. Tapi ini antara match Trick Williams dekat main roster yang aku tak berapa nak enjoy lah. Aku rasa perlawanan dia yang lain sebelum ni ada yang lagi better. Tapi kali ni tidak. Ricky Sainz pun aku rasa macam another Ethan Page tapi untuk SmackDown. Itulah karakter yang cuba diorang portraykan untuk Ricky Sainz sekarang ni. Tapi kita tahu lah Ricky Sainz eventually akan jadi juga champion in future, tapi bukan kali ni lah. Storytelling dalam match ni pun tak cukup strong. Penglibatan Liliati itu pun hanya macam biasa je lah, tak ada apa-apa yang wow pun. Itulah, Trick Williams pun not the best performance lah. Keputusan kat sini adalah keputusan yang tepat. Trick Williams retain. Aku rasa Trick memang patut jadi lagi US champion. Tak nak banyak cakap pasal match ni sebab dia sedikit mengecewakan aku. Next, kita ada match di antara Jade Cargill dan juga Tiffany Stratton. Pun daripada mula sampai tengah-tengah, mula okey lah. Bukan mula Thomas Muller, tak. Thomas Muller pun dah tak main World Cup, tiba
mula-mula match ni start, nampak macam, Tiffany nampak lagi selesa bergusti dengan pakaian yang serba tutup macam tu. Aku suka move-move Tiffany masa match ni start. Lepas tu bila baru nak masuk tengah-tengah match, aku dah rasa boring. Ini adalah satu match yang buat crowd rasa macam apa, okay, kita kena rest kejap dekat match kali ni. Tapi diorang try to nak tunjuk yang diorang hidup juga, tapi just macam relax sikit, simpan tenaga untuk main event. So benda tu aku tak tahulah efek kepada match jadi bosan ke tidak, tapi start tengah-tengah tu sampai almost ending bagi aku bosan. Benda jadi best balik bila kita nampak BFAB, Michin dan juga Charlotte muncul, dan juga Chelsea Green. So tu je lah, mula dengan akhir je okay. Tengah-tengah bagi aku barai. Memang match untuk kita berehat. Nak expect apa dengan hasil match macam ni, aku rasa memang patut pun Tiffany Stratton retain dia punya Women US Champion, dan Jade pun diprotect sebab ada gangguan anasi luar juga. So move to the main event. So dekat main event kita tengok Cody Rhodes, Gunther dan juga Sami Zayn untuk Undisputed WWE Champion. Satu perlawanan yang aku expect macam okay, match ni tak boleh nak top Rollins dengan Braun Breaker. Tapi bagi aku, character work, storytelling dan juga kualiti perlawanan, walaupun tak banyak benda flashy ke apa ke, tapi this like instant classic untuk triple threat punya match. Memang best match ni. Aku enjoy habis. Tadi kan aku dah kata storytelling, character, kualiti perlawanan semua best. Bila semua dah best, kau crown new champion, memang menjadilah Mat. Walaupun character work Sami tu masih lagi orang tak faham dia dekat mana, tapi benda tu yang buat aku rasa unik. Dia ni apa sebenarnya? Dia ni like something different. Like face ada, heel ada, face bukan, heel bukan. So aku dah cakap dekat video yang lepas, aku suka dah tiba-tiba dengan Sami Zayn yang macam ni. Macam dulu Honorary Us tak kena bila dia baru start dengan Bloodline. Somehow dia buat benda tu jadi kena. Dan sekarang ni karakter dia yang macam something yang kita pelik, tapi lama-lama aku dah rasa macam dah boleh terima dan suka. Power Sami Zayn ni bawa karakter dia. Tapi ke mana haluan karakter dia lepas ni, yang tu kita kena tengok. Cumanya aku risau satu je, bila Sami Zayn dah menang ni, tolonglah jangan pegang title ni sebulan, beberapa minggu. Tolonglah pegang at least lah 3 bulan, at least. Sebab sekarang ni aku risau kalau aku tak rasa Oba akan pilih Roman. Mungkin Oba akan pilih Sami. Oba pilih Sami, Oba menang, make sense. Sebab Oba kalau kalah dengan Sami tu aku risau. Tapi kalau Sami kalah dengan Oba pun aku risau. Tapi what if diorang pergi buat Oba dengan Brock yang kalahkan Sami di tengah jalan, sebab sekarang semua orang pergi sembang benda tu. Sebab bila Sami dah menang, aku tengok tu, best, dah best semua. Tiba-tiba aku terfikir, macam mana kalau Sami dah menang macam ni, kita happy gila, lepas tu Sami kalah lepas bulan. Sebab benda tu pernah jadi bila Edge menang WWE Champion. Dia punya first WWE Champion, kalahkan John Cena. Dia cash in Money in the Bank. Lepas John Cena dah lunyai dekat Elimination Chamber. The next PLE, pay-per-view, Edge kalah balik title dia dengan John Cena. Masa tu benda tu aku angin. Sebab Edge combine total jadi champion tak lama tau. Dia kerap pegang title tak lama, Edge. So aku tak nak benda tu jadi kat Sami Zayn juga. Aku risau. Lepas tu aku tengah risau benda tu, tiba-tiba terbaca online pula orang kata Brock akan kalahkan Sami supaya Brock dengan Oba Femi akan berlangsung dekat SummerSlam nanti. Benda tu aku rasa baik tak payah bagi Sami Zayn menang lah kalau memang diorang nak buat benda tu. Aku tak nak cakap banyak pasal match ni sebab bagi aku match ni memang best gila. Aku suka juga finish match ni sebab bila Cody buat double crossroad tapi dia lock lagi si Sami Zayn nak buat crossroad lagi sekali tu, aku memang macam memang Cody retain lah cerita dia. Sebab aku memang expect Cody retain ataupun Gunther menang tapi Sami yang kena pin. Tapi end up dua-dua salah Mat. Sami yang menang, which is apa yang aku harapkan. Aku expect lain. Aku harapkan Sami menang. Aku dapat apa yang aku harapkan dengan storytelling yang baik dalam match, character works yang baik, match pun tak bosan, match pun best. So crown new champion Sami Zayn dengan crowd in behind Sami Zayn, memang kena lah. Memang buat Night of Champions yang macam okay, best, kurang, terus cuma bila benda macam ni jadi, Vince McMahon takkan ke belakang lah sebab Sami Zayn bukan dia punya favourite kan. Tapi yes, kita crown
Sami Zayn as new WWE champion, dia punya first WWE champion. Dalam masa yang sama dia jadi Grand Slam champion. Aku suka benda ni. Aku suka sangat ending kepada Night of Champions dan aku suka main event Night of Champions dan aku rasa keputusan yang sangat tepat bagi Sami Zayn menang sekarang. Cuma mana dia orang nak bawa karakter Sami Zayn ni, tak tahu, ke arah heel, face ataupun yang macam tengah-tengah ni, ataupun akan jadi fully heel lepas, yelah dah 10 tahun kau fight, age dulu 9 tahun tau baru jadi WWE champion. Sekarang ni Sami Zayn bukan 10 tahun, dah 10 kali fight untuk champion baru menang. Lepas tu boleh kena screw dengan Brock macam tu je nanti kalau dia orang pergi buat benda tu. Kalau kena screw dengan benda tu boleh memanaskan orang yang suka Sami Zayn menang, dalam masa yang sama memanaskan hati Sami Zayn dan buat Sami Zayn ada reason yang paling kuat untuk jadi fully heel. Pun menarik juga sebenarnya, tapi lepas jadi fully heel tu kenalah bagi dia jadi champion lagi. Aku tak naklah macam itu je, one off je jadi champion, hanya nak memuaskan hati crowd Saudi Arabia ataupun kita yang Muslim. Yelah, first ever Muslim champion kot. Hopefully-nya tidak. Hopefully kita, sebab Sami Zayn kau bagilah dia karakter apa-apa pun, kecuali kau jangan bagi dia plain baby face macam John Cena semua tu lah, which is pasal tu lately ni dia kena boo sebelum dia jadi yang tengah-tengah ni. Mana nak cakap banyak sebab dah 16 minit kita nak cover NXT lagi. So itulah overall. Kalau aku boleh bagi bintang untuk WWE Night of Champions, aku akan bagi 7.5 bintang daripada 10 bintang. Not a great PLE, plus tak serve pun nama Night of Champions tu. Bagi aku, yelah kita ada 3 je match yang champion, lagi 3 tak champion. 7.5 tu fair lah. Yang menyelamatkan keadaan adalah Braun dengan Seth, keputusan siapa yang menang King and Queen of the Ring, dan juga malah nak silent phone. Lebih-lebih pula bila tak silent phone ni. Dan juga especially the main event lah. Main event tu yang buat PLE ni nampak ni. Kalau tak bagi aku PLE ni macam, mungkin aku akan bagi 6. Kalau tak ada main event ni, aku akan bagi 6 je aku rasa. So itu untuk WWE Night of Champions. Sekarang ni kita cerita pula NXT Great American Bash, tapi tak cerita panjang sangat. First kali kita ada Tony D'Angelo dengan Naraku. Aku dah tahu dah Tony akan return sebab match ni berlaku dekat awal NXT Great American Bash. Tapi aku tak expect pula match ni nampak macam the whole match Tony D'Angelo je yang conquer dan Naraku macam tak nampak apa yang dia boleh buat dekat NXT sebenarnya. Match ni sepatutnya, walaupun Tony D'Angelo menang, walaupun Tony D'Angelo dah injured, kau patut showcase lebih Naraku. Tapi aku nampak lebih pada Tony D'Angelo. Segala move yang Tony D'Angelo buat kemas, cantik. Aku suka gila skill dia. Aku suka gila cara dia conquer match ni. Tapi bila dah habis match ni, aku macam, itu je. Baik buat dekat NXT Weekly Show je. Dan memang tak adil lah untuk Naraku untuk dipershowcasekan macam tu je dekat NXT minggu ni. Dan bagi aku satu lagi lah, apa yang diorang patut buat dengan Tony D'Angelo lepas dah kena muka terbakar gitu, bagilah dia topeng, Mat. Bagi topeng separuh. Semat. Macam Phantom of the Opera. Muka dah kena dah. Aku rasa akan lagi style ataupun nampak lagi scary. So, cuba buat benda tu. Overall, match Naraku dengan Tony D'Angelo, okay. Next, perlawanan kedua. Aku sebab tak ada tengok apa-apa nota, jadi aku nak kena ingat balik siapa tadi perlawanan kedua kan. Perlawanan kedua kita ada, aku kena buka juga. Mana tadi? Okay. Perlawanan kedua kita ada Zarya Titan Paxley untuk NXT Women's North American Champion. Tak nak cakap banyak, match ni memang best gila. Bagi aku ini best match of the night. Lupa. Nanti aku cerita best match of the night, performer of the night semua untuk Night of Champions dekat ujung video ni lah. Best match of the night, Zarya Titan Paxley, seriously instant classic, memang best gila. Ini betul-betul nampak macam intense rivalry, walaupun build up sebenarnya macam tak adalah terlalu strong, tapi tiba-tiba macam diorang buat macam build up tu dah strong gila disebabkan match ni. Baik lah, match ni memang baik gila. Tak flashy, tapi bila ada spot yang berlaku tu, spot tu macam impactful gila. Keputusan kat sini memang boleh terima Zarya menang, dan cara Zarya menang pun protect Titan Paxley. And then kita ada Shiloh Hill dengan Tristan Angels, satu perlawanan yang best juga, dan aku suka angle bawah ring tu. Sebab kita tahu yang bawah ring tu diorang pergi shoot sebelum NXT start. Pasal tu Shiloh boleh datang daripada arah lain, kalau tak silap aku lah kan. Tapi best lah, aku suka angle bawah ring tu sebab something unique, something different. Jarang kita boleh tengok apa yang berlaku dekat bawah ring macam tu.
Shiloh menang pun aku boleh terima. Tristan Angels kalah aku tak apa. Sekarang ni dia baru lagi kan. Orang still akan take a big deal of Tristan Angels juga in future. Ini antara top talent juga dekat NXT tak lama lagi. Perlawanan keempat, kita ada Ryan Sinclair, Ariana Grace. Tak payah cakap banyak. Match ni laju. Satu perlawanan yang bila laju macam ni, NXT speed bagi aku dia entertaining. Yalah, match Brock dengan Oba pun laju kan. Entertaining mat. Walaupun kita nak lama. Tapi sebab dia laju. So yes, Ariana Grace, Ryan Sinclair, aku suka Ryan Sinclair retain dia punya title sebab aku nak rank QCC dua-dua jadi champion by end of the Great American Bash. Saquon Sugars dan Dion Lennox, okay, match okay, not bad. Aku rasa geli dengan lagu entrance Saquon Sugars tu. Somehow aku tak expect Saquon Sugars tu menang, tapi aku tak suka dia nak angkat Dion Lennox macam tu, terlepas, baringkan balik, cubalah buat lagi sekali. Ini tak terus pergi buat finisher, tapi aku suka finisher dia. So dia macam 50-50 dekat ending, dan result dia buat aku terkejut sebab aku ingat Dion Lennox yang akan menang sebab diorang akan nampak macam nak push Dion Lennox, tapi sekarang ni bila Saquon dah menang, nampak macam si Saquon ni yang akan kena push. And then Miles Bond dengan Tavian Heights, satu perlawanan yang nampak macam nak jadi wrestling punya match, macam nak ada grapple-grapple, tapi tiap kali nak jadi tu macam tak jadi. Aku tak faham style match ni sebenarnya. Bagi aku match ni average. Sorry, aku tahu ada yang rasa match ni okay apa semua, tapi dia macam tak ada seri lah match ni. Dia macam kau tak nampak sebenarnya apa storytelling yang cuba disampaikan, walaupun kau tahu sebenarnya ini perlawanan antara dua sahabat, dua orang yang sama-sama naik dulu, tapi Tavion pula nak buktikan yang dia boleh same on par dengan Miles Bond. Tapi somehow match ni fail nak deliver benda tu, walaupun kita tahu benda tu. So average. Dengan result yang Miles Bond retain, aku rasa okay sebab match average. Kalau nak bagi new champion, biar match best. Dan main event, kita ada satu perlawanan yang best, Kendall Gray, Lola Vice. Bagi aku sebenarnya tak patutlah untuk Kelani dan juga Kelani tu dah patut boleh move on dah. Dah berapa kali kalah dengan Kendall, dengan Lola, dah boleh move on. So patutnya biar match ni Kendall dengan Lola tak ada penglibatan orang lain. Satu match yang best, tapi kau tak boleh lawan Zarya dengan Tatum Paxley. Tapi bila dah best macam ni, kau bagi new champion, boleh diterima. Dan aku rasa memang it is about time. Plus NXT Great American Bash, Kendall nampak lebih American dengan cara dia bergusti, dengan karakter dia yang memang all American wrestling semua tu. So Kendall Gray menang, satu keputusan yang tepat. Cuma Lola Vice kalah depan family, itu suck sikit lah. Tapi overall aku suka Kendall Gray jadi NXT Women's Champion. Cuma aku risau satu, macam mana dia orang nak bawa karakter Kendall Gray ni naik ke main roster. Sebab yalah, eventually dia akan jadi plain karakter juga, macam Soruka, macam Natalia, at least Chad Gable, walaupun lebih kurang background, ada karakter dia juga. So dia orang kena polish karakter Kendall Gray sebab nampak plain. Dan karakter plain ni bagi aku dekat NXT okay. Sebab NXT apa yang dia orang buat semua simple. Daripada NXT Black and Gold sampai sekarang, feud dia orang tak melebih-lebih, tak terlalu over. Macam story dia simple lah, senang cerita. So bila story simple, karakter simple pun tak ada hal pun. Tapi bila dekat main roster, benda tu somehow nampak tumpul. Macam kurang seri. Jadi dia orang kena do something juga untuk karakter Kendall Gray. Aku risau. Tapi somehow boleh je jadi juga ada orang naik main roster, hidup je karakter walaupun plain. Ada ke? Kalau ada, korang maybe boleh share dekat ruangan komen. Kot lah, aku tak terkeluar nama tu sekarang kan. Tapi itulah, untuk NXT Great American Bash pun aku bagi 7.5 bintang. 7.5 bintang untuk Night of Champions dan 7.5 bintang untuk Great American Bash. Lepas tu, sebab Great American Bash kurang perlawanan boring, yang ni ada lebih sikit Night of Champions. Lepas tu, Match of the Night, Great American Bash, Tatum dengan Zarya. Lepas tu untuk Night of Champions, credit to Braun dengan Seth, tapi aku bagi pada Triple Threat WWE Champion, Cody, Sami dan juga Gunther. 7.5 dah. Match of the Night dah. Moment of the Night, mestilah Sami dan juga Kendall Gray menang champion. Lepas tu Performer of the Night untuk aku akan bagi pada Rollins dan juga Braun Breaker. Lepas tu dekat sini aku akan bagi pada Zarya dan juga Tatum Paxley dan juga siapa lagi yang melawan? Aku akan bagi juga pada Shiloh Hill dan Tony D'Angelo.
Ya, Shiloh Hill, Tony D'Angelo, Zarya, Tatum Paxley. Dekat sini, Bron dan juga Seth. Oh, bukannya edit pun nanti kan. Tapi aku rasa korang faham lah apa yang aku cuba sampaikan. Itu je lah untuk video kali ini. Jemput layan semua video yang korang nampak dekat screen korang sekarang ni, especially Backlash Tampa punya watch along ni, sebab ini je video dekat Zone Syah Wrestling yang tak hit 1000 views. Lain daripada tu, semua hit je. So tolong masuk, tengok 5-10 saat, bagi thumbs up, lepas tu korang boleh ciao. So itu je lah video kali ni. Terima kasih datang lagi. Mother Father.